Aku pengantin lah. Dah pernah duduk dah? Pergilah makan dulu. Dah makan? Belum, nanti makan habis. Makan dah dulu. Asyik bergambar je dari dah. Asyik bergambar je dari tadi. Abang dah makan? Makan dulu? Dah siap makan dah. Mana yang mulai? Nanti duduk mana nanti? Ni buat. Belakang. Mau putih belakang ni? Bukan Mangku. Ke Mapak lah tu. Kamu apa? Ke Mapak lah tu. Kan longkang tu kan? Kan? Longkang tu tutup tu. Ya. Tak kami sini. Ya. Membahas dulu ke bang? Pada hari ini tanggal 30 bulan 11 2025, pesta perkawinan orang Minang Kampung Dalam Bukit Gonggang, tapi pestanya di Gombak, Malaysia. Orang Ceniago Baralek Kadang. Kita saksikan video ini waktu petang. Cukup meriah juga. Mana yang baru sampai silakan makan dulu. Selamat menjamu selera. Welcome, selamat datang. Semoga anda makan kenyang, dan pengantin selamat berbahagia, selamat pengantin baru. Hujan lagi 5 lalak, orang berjalan berduo-duo. Kalau iyo kita baru sana sambutlah salam dari Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mam bebek kambiang di Subarang, mamakan pucuk dalu-dalu, ba ko talambek nak daro datang, labuah bakelok tampek lalu. Bakelok-kelok labuah tampek lalu. Ayo, silakan yang baru datang silakan makan dulu, makan, minum, makan apa, ada snacknya, ada minum cendol, cendol totak, spesial Bukit Gonggang. Orang Ceniago Baralek Kadang, orang Malaysia Minang Malaysia Baralek Kadang, Persatuan Limkos, Lima Koto dan sekitarnya. Limkos ya, Kampung Dalam Bukit Gonggang. Ini tempat Bukit Gonggang ni tempat kelahiran isteri saya, Desi Nopita namanya. Dan jangan lupa bagikan video ini supaya berkembang. Jangan lupa like, subscribe, comment, share kepada sahabat-sahabat di luar sana. Silakan mampir. Dah makan, dah minum. Yang belum makan, yang belum minum, belum boleh pulang lagi. Jangan pulang dulu ya. Jangan pulang dulu, makan dulu, minum dulu. Tak baik pergi kenduri tak makan. Makan, dipersilakan makan. Silakan mencicipi hidangan seperti rendang jawi, rendang daging, ayam masak merah, ada lagi gulai cubada, macam-macam ada guys. Jadi dipersilakan dengan segala hormatnya makan biasa-biasa masakan Minang, rendang kerbau. Selesai sudah lah makan. Badaso guys. Cindue durian. Nah, cindue durian tu agak tarandes deh. Ya tinggal laki-laki lah. Awak ngintang buah tapi malu. Suasana Baralek rumah Jopian. Jopian orang Bukit Gonggang, Limkos, di Kampung Padang Balang Baralek. Suasana petang, organ dah habis ya, organ dah habis. Surya musik
Dusun Mempelai. Menu Minang, rendang Jawi, rendang kabau. Rendang Jawi, rendang kabau, gulai cibadak, ayam masak merah. Macam-macam ada guys dekat sini guys. Hari Minggu 30 hari bulan 11 dah. 30 hari bulan 11 hari Minggu. Orang Minang, Baralek Gadang, orang Kampung Dalam, orang Caniago, suku Caniago di Malaysia. Orang Caniago Baralek di Malaysia. Suasana petang sementara orang beretong makan dulu. Mana yang belum makan dulu. Orang Minang di Gombak Padang Balang Baralek Gadang. Minuman ada sirap, ada Nescafe, macam-macam ada guys. Tadi hiburan siang tadi organ dengan tambue terasa. Tambue seni budaya Minang. Tambue Minang Gombak. Juwir ambil aku. Bang Udin makan baju rendang. Aniat, bayar aniat di bawah. Hilang. Aku pengantin lah. Dah penat dah duduk dah? Pergilah makan dulu. Ya. Dah makan? Belum, nanti kita makan habis. Makan dah dulu. Buka lah. Asyik bergambar je dari dah. Asyik bergambar je dari tadi. Cuba dah makan dulu. Dah siap makan dah. Mana yang mulai? Nanti duduk mana nanti? Di rumah. Belakang. Mau putih belakang ni? Bukan Mangku. Ke Mapak lah tu. Kan apa? Ke Mapak lah tu. Kan longkang tu kan? Kan? Longkang tu tutup tu. Ya. Kita kan di sini. Ya. Membahas dulu kah? Air putih. Yan. Masuan kan no? KTP, masuk KTP. Iya. Ya. Kau awak ada. Kau orang lim kos mana? Lim kos kan? Ya, orang lim kos Baralek Gadang di Kampung Padang Balang. Aku mana aja? Banyak.
Orang Koki Gonggang oleh kau. Koki Gonggang. Kopi PMGB. Persatu Malaysia Gombak bersatu. Sarul lah makan ya kau? Makan tu? Makan tu. Lah. Macam kau tak putih. Iya. Kau nak tekan kau buat piti Makan tu semua. Batanya lo kau orang alam makan buat sesuatu itu mantu tu orang alam makan alun. Boleh? Ya, betul ya. Makan tu semua je dah. Ya, kan lo. Gantian tak lo? Gantian tak jo? Ah. Ketiang malah kenyang pun ya jo. Iya. Nah. Kalau ganggunya kayak gini, cuma cedeknya udah nak makan enak. Saya nak aja dilihat aja. Ya, besok ini. Sah? Firdaus ni kan? Iya, Firdaus strip sita. Iya. Salah tu dia kalau kan. Ya, dia bersutan loh. Tapi mau mandor aja. Dia memang ya sudah tapi dia sudah nanti mereka. Firdaus. Itu ki onggang tu mau mandor. Besar. Iyalah. Ada kali ye kan Iya. dah tahu, Pak. Si mana ke po rumah? Sita aja ya? Iya, sita. Sina mana ke po rumah, Pak? Ya. Ya. Ya, dalam namanya. Ki onggang. Ki onggang. Iya. Ini Iya. Iya. Semando. Iya. Oh, mando je tu bawahnya. Nunggu betong lah ada. Ya, berdaun ni nak. Ya. Buat Boleh ya? ST lah pas. ST buat di sana tu. Deh. Iya. ST ya. Iya. Asyik. Ambo pe balik kamera bungo. Bagindo kan BGD buat tu. BGD lo kece. Kantong tu. Alah sudah. Alah sudah. Tujuannya Bagindo deh. Iya. Wah singkatannya dia was sekolah BGD Bagindo kan. Penguat tinggal kan kongku. Iya. Di situ tukang dah. Iya. Ada cek le kari. KR. KR cek. Enggak KR cek. KR. Ya kari ya Bu Era. Kamu tiba di mana MR. Ayo MR. Ayo. Aja mak master lah. Mister. Ya. Kekir tinggi oke. Sampai berapa betong orang? Kalau pe nomor dulu kita kan. Ya. Ya lah. Tulian namo. Korol lah. Awal lang pagkana. Suka makan tukang korol, jangan suka pulang lo. Pangka juga makan. Bro. Iya. Ini PPT bilang lo untuk kemilanan. Ada Tungguin kore. Oh, tunggu aja. Kita udah pulang ke Duri di rumah Jopian Sate di Kampung Padang Balang. Dapat kendurinya sebelah kanan sini, belakang tuh ke kanopi putih tuh. Kita udah siap, udah makan, udah kenyang perut, kita branso. Panggilan lah kita tinggalkan, udah ditinggalkan panggilan, tinggal ada orang menyorakan lain. Mudah-mudahan terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, share. Orang Minang balik gadang di Kampung Padang Balang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang ke Duri. Kita selesai sudah pulang ke Duri. Jalan kaki, dekat sangat. Lebih kurang 200 meter je.
Lagipun tempat parking tak ada. Kita jalan kaki. Shortcut Kampung Padang Balang. Kampung Padang Balang. Orang Minang balik kadang.